Uish, bau dia teruk gila. Sumpah nak muntah. Cold smoked mackerel. Russian food mukbang. I bila tengok orang makan, I teringin. Tapi bila I beli, tengok depan muka ni, I rasa macam tak lalu nak makan. Nampak tak? Ini ikan dia. So, ikan ni bukan ikan mentah tau. Ikan ni ikan yang dah disalai. I tak suka makanan sejuk. So, benda ni sekarang, ikan ni dia sejuk. Bismillah. Ikan potato dengan bawang. Ubi, mackerel, pickle, onion. Bismillah. I adalah orang yang tak makan sashimi. Sushi I takkan makan ikan mentah. Surprisingly, I boleh makan benda ni. Sekejap I nak try air fry pula ikan ni. Ni dah masuk air fryer guys. Nampak? Dia jadi ikan goreng. So tadi masa I makan okey. Bila I stop makan, masa nak tunggu ikan di dalam air fryer, I rasa macam nak muntah. Sebab bau dia jadi strong gila tiba-tiba. Dia bau amis teruk gila. Ni isi ikan dia. Pas kita air fry dia. Dia punya masin tu macam naik 2 kali ganda. Tapi bau tu kurang sikit lah. Oh, I prefer yang ni lah. Ni makan dengan nasi. Kisah sedap ni. Masuk air fryer jadi lagi sedap guys. Dia punya aftertaste tu tak rasa teruk sangat. Yang tak masak tadi, lepas makan, uish, bau dia teruk gila. Sumpah nak muntah. Tapi yang dah masak ni, kita makan, dia bau dia tak naik sampai ke hidung. So, that's all. Thank you for watching.